Assalamualaikum dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Melukis bersama Pak Cik OPG. Dan ini dia apa hasil kerja kita pada episod lepas. Kita belajar pasal shading kita tengok macam mana shading boleh apa buat korang pergi lukisan nampak lebih 3D, tak adalah flat sangat kan. Okey. Jadi apa kita nak buat minggu ni? Sebab cik dah sebut episod lepas kot. Minggu ini kita nak belajar pasal perspektif. Apa benda perspektif ni? Sekejap je. Nanti Pak Cik nak bawa keluar contoh kejap. Okey, mana ke Pak Cik letak beberapa contoh? Ini dia. Apa kait-mengait pula dengan gambar tahun Jepun ni? Okey, Pak Cik rapat sikit. Apa yang Pak Cik nak tunjuk ni tu? Korang perasan tak? Nanti Pak Cik nak buat satu layer sikit. Pak Cik nak contin gambar ni. Kita tukar color pencil dulu. Korang nampak tak ni? Macam mana? Kalau korang tengok macam mana apa? Bangunan ni, bentuk bangunan tu macam mana? Bentuk bangunan tu nampak macam apa? Dia masuk apa orang cakap kedalaman dia. Itu kita panggil perspektif. Kalau tengok ni tengok macam apa, kita boleh nampak jarak dia. Kalau dia macam kita boleh tengok area sini, nampak lagi dekat banding apa nampak dekat banding dengan area sini. Boleh nampak tak? Itu kita panggil perspektif. Waktu kita nak apa, membezakan jarak dengan kedalaman. Kita perspektif ni, kita guna perspektif tu. Maknanya tak adalah macam kalau kata biasa orang lukis dulu-dulu kan, macam pakcik pun masa kecil, budak macam tu je lukis rumah macam ni, pokok sini, ayam sini, apa lagi, kucing sini. Nampak macam flat kan, nampak macam tak ada apa nampak macam benda tu flat je, tak ada nampak kata dia, tak ada macam nampak tak jadilah macam gambar ni. Kalau macam ni kita tengok macam tu ni, papan ni, nampak tiang ni jauh ke belakang sikit, nampak area batik, nampak area bata ni, nampak dekat, nampak lebih dekat bandingkan dengan lampu ni. Itu yang kita maksudkan dalam kita nak cuba capai dalam perspektif. Okey. Jadi kita pun tak nak buang masa sangat. Jadi jom kita belajar macam nak buat perspektif ni. Okay, macam biasalah. Kalau ni kan, jangan lupa untuk sebelum kita start, jangan lupa untuk asah pensel tajam-tajam kertas depan, lepas membawa ke kertas meja. Jom kita lukis sama-sama. Okey. Perspektif ni sekarang Pak Cik nak buat dia, kita dah buat satu, kita buat macam kita buat. Okey. First kali Pak Cik lukis tu petak. Okey. Petak sini, petak sini, petak sini. Atau macam tu. Okey. Perspektif ni kalau kita nak lukis, okey, first kali kita mulakan, ambil pembaris, letak dekat tengah kertas korang tu, buat satu garisan je ni. Itu kita selalu panggil, kalau bahasa orang putihnya, horizon. Kalau kita nak tengok apa benda horizon tu, ialah garis di antara ini tanah dan ini langit. Garis ni kita panggil sebagai horizon. Kalau korang boleh baca tulisan pakcik lah kan. Dia apa-apa pun dia mesti ada horizon. Kalau macam ni kita tak nampak horizon dia. Tapi kalau kita lukis garis atas ni, macam tu, dia punya horizon dia lebih kurang mungkin dekat sini. Dekat sini dia titik bertemu antara tanah ni dengan langit ni.
Jadi macam tu dia. Ah, jadi semua benda dia mesti ada horizon dia. Kalau nak lukis pemandangan, semua ada horizon dia. Dan kemudian ada satu lagi tempat kita nak tentukan, iaitu kita panggil vanishing point. Kalau balik kat sini tadi, macam tadi pakcik lupa pakcik dah padam dah garis ni tadi kan. Garis ni tadi, ini kita punya horizon. Dan titik antara yang semua ni bertemu, antara titik sini, ini kita panggil vanishing point. Iaitu dekat mana kita punya, kalau kita tarik sini pun, nanti kan kita boleh nampak vanishing point tu macam mana. Kita tarik, kita boleh tarik lah. Kita boleh cari vanishing point tu macam mana, kat mana kan. Vanishing point tu dekat mana nanti kan, macam mana, kat mana arah perspektif tu akan tuju. Sebab dia penting kalau nak terang-terang ni tak nampak sangat. Jadi kita buat secara praktikal. Okey, jadi sekarang kita vanishing point ni dia tak ada macam satu peraturan khas lah kat mana kita letak. Kita boleh letak mana-mana bergantung pada kita punya lukisan kita nak buat. Tapi yang penting vanishing point ni mesti berada di atas horizon. Kita tak boleh buat vanishing point ni kat sini, horizon kat sini. Dia tak jadi tak betul. Jadi kalau kita macam kita sekarang ni, pakcik dah tentukan garis horizon ni kat sini. Jadi vanishing point pakcik kenalah area berdalam lingkungan garis horizon ni juga. Okey. Jadi sekarang jom kita tengok macam mana kita nak lukis. Okey, first kali pakcik dah nampak kan. Pakcik nak pilih vanishing point pakcik lebih kurang sini. Okey. Jadi apa guna vanishing point ni? Okey. First kali bila kita dah lukis petak ni kan. Lukis petak ni. Alright, dah lukis petak ni. Apa yang kita perlu buat sekarang, ni pakcik tukar color pencil lah, biar senang nampak. Kita ambil titik hujung ni. Hujung ni. Sini selalu dalam tengok keadaan antara 3 atau 4. Kalau kau tengok macam ni. Kalau macam ni, contoh ni. Ini mungkin 2. Okey, jadi apa kita buat sekarang? Ambil perbaris. Korang ambil bahagian hujung ni. Lepas tu korang ambil perbaris korang line up kan dengan vanishing point ni. Okey, ni pakcik tunjuk demo lah. Nampak tak? Aku buat macam tu. Ni pun kita ulang juga dengan yang kat atas ni. Curu ni. Kita lukis garis tu. Hala ke vanishing point ni. Nampak tak? Okey, bila dah buat tu, lepas tu nak buat apa pula pakcik? Kan? Okay, jadi kita tengok nanti kita gunakan garis guide ni. Kita tengok macam mana kita boleh tukarkan kita punya segi 4 ni daripada nampak lipik jadi kotak, bentuk kotak. Okey, jadi sekarang pakcik ambil balik. Okey, pakcik guna ni. Okey. Lukis atasnya. Okay, pakcik trace balik kotak pakcik lukis tu. Okay, pakcik nak tukarkan jadi cube. Okay, pakcik ambil ini. Mana-manalah tengok betapa macam mana tebal kotak korang nak buat lah. Korang buat besar ni ke, pakcik buat, pakcik rasa pakcik buat kecil lah.
Pakcik pun nak buat macam ni. Pakcik buat macam ni. Kan? Buat straight. Buat straight sini. Kita ikut balik line ni. Ni pun sama. Straight. Atas. Straight macam tu. Ikut line. Kau nampak? Nampak tak? Tengok macam mana? Tadi daripada petak lepir tadi. Jadi sekarang dah jadi bentuk cube. Tadi kita petak lepir kan. Tadi tu dia nampak bentuk cube. Jadi kalau nak nampak best sikit lagi, okey, kita ambil cahaya dari sini, kita buat sikit shading kat sini. Ni tak ada, ni shading sebab sini. Jadi tak nampak shading dia. Sini. Sini lah boleh shading. Dan inilah dia. Kita padam ni. Pada semua titik horizon semua ni. Horizon ni. Dan dah jadi dah. Inilah dia asas untuk perspektif. Ya, ini untuk asas je. Sebab pakcik nak dalam lebih ni, pakcik lebih nak memperkenalkan iaitu konsep garis horizon ni. Garis horizon dengan vanishing point. Sebab ini adalah asas. Kalau korang boleh buat ini, korang boleh buat ini elok-elok. Maknanya banyak benda dah korang. Kita boleh proceed dah pada yang episod akan datang. Macam mana kita nak aplikasi. Ataupun macam mana kita nak buat. Sebab pada episod akan pada episod yang akan datang, pakcik nak tunjuk demonstrasi macam mana kita nak buat lukisan pemandangan dengan kita aplikasikan konsep perspektif. Okey, jadi itu sebab pakcik first kali pakcik nak buat tunjuk dulu basic perspektif ni. Dan pada episod yang akan datang, kita akan sama-sama kita akan lukis satu pemandangan menggunakan konsep perspektif. Sebab konsep perspektif ni penting lah. Kalau korang nak melukis kononnya nak melukis komik kan, ataupun nak lukis korang punya watak anime tu, mesti ada background kat belakang tu. Takkan watak anime korang seketui tak ada apa-apa background kan. Ini berguna untuk background. Lepas tu kalau korang banyaklah guna perspektif, sebenarnya banyak guna dia. Tapi apa-apa hal pun, demo tu pakcik akan buat pada episod yang akan datang. Jadi lampak gayanya. Untuk episod kali ni, ini je lah. Untuk kali ni, pendek je. Kita belajar melukis 3 kotak. 3 petak, kita jadikan dia jadi cube. Okey lah. Jadi itulah dia. Itu kita berhenti di sini lah. Okey lah. Walaupun video ni pendek, harap pakcik harap korang berlatih perspektif ni. Tak semesti buat position sini saja. Korang boleh alihkan kopi perspektif, vanishing point korang kat sini, vanishing point korang kat sini, vanishing point korang kat sini. Lepas tu petak tu korang nak buat atas ni ke, sini ke, sini ke, sini ke. Korang boleh cuba. Boleh cuba. Sebab semua tu boleh dibuat. Jadi apa kena pakcik ni nak cakap panjang no. Jadi teruskan berlatih macam mana lukis cube, latihan perspektif dulu. Dan lagi satu, kalau boleh pakcik nasihatkan, kalau rajin ambil gambar macam ni, cuba study.
macam mana perspektif diaplikasikan pada gambar ni, gambar-gambar macam ni contohnya kan. Okey, jadi dia. Okey. Cukuplah untuk episod kali ni. Okey, jangan lupa untuk like video ni, subscribe kalau pada siapa yang belum subscribe. Kalau tak macam mana nak tahu video pakcik baru-baru ni kalau tak subscribe. Lepas tu kalau ada pertanyaan boleh tulis kat komen. Macam biasa kalau pakcik menjawab, pakcik jawab. Kalau pakcik rasa perlu buat satu video yang lain, pakcik akan buat satu video dan lain. Pakcik satu video dan lain. Pakcik akan buat satu video lain. Dan okey lah, itulah. Sehingga bertemu lagi di episod akan datang. Okey, bye.